Okey, jom kita buat soalan ni. So, seperti biasalah kita akan cuba untuk labelkan kesemua maklumat dulu. So, 2020 ialah price 20. So, yang ni price 22. Untuk yang ni pula 22 berasaskan 20. So, buatlah I 22 based on 20. Macam gitulah. Settle. So, soalan kata apa? Cari nilai X. Find the value of X and tafsirkan, interpret. Okey, jom. So, X dekat mana awak? X dekat sini. So, berada di sini lah. So, seperti biasalah, bila mana dia ada kaitan dengan price ataupun bila mana dia ada kaitan dengan 2 tahun, awak kena guna formula index lah. So, ambil jap formula index biasa. Ini apa ni? 22 berasaskan 20. Okey. So, gunakan formula index P22 bahagikan dengan P20 darabkan dengan 100. Jom. So, masukkan yang row yang pertama ni, dia punya I ialah X. Dia punya P22 ialah RM2.5. Dia punya P20 ialah RM2. Darabkan dengan 100. So, awak ambil lah kalkulator. 2.5 perkan dengan 2 darab 100. So, ambil lah. Awak dapat 125. Dapat. Soalan tu nak minta awak interpret. So, kalau yang ni kan, awak just boleh letakkan dia punya percentage je ataupun peratus. So, dia meningkat berapa persen? Dia meningkat 25%. So, awak buat ayat sikit. Awak buat ayat meningkat ataupun increase 25%. Increase CREASE increase 25% dari tahun apa? Dari tahun apa ni? Tahun 2020 ke tahun 2022. 2020 ke 2022. Boleh? Okay, from year 2020 okay, to 2022. Macam gitulah. Okay. So, settle. Awak just interpret macam itu saja. Soalan B pula. Soalan B cakap awak cari indeks gubahan. Ni senang je lah. Indeks gubahan ataupun composite index, just awak kena ambil dia punya indeks. Sebelum tu kan X saya akan cuba untuk labelkan dulu. X yang awak dapat tadi ialah 125. So, saya akan buat. Saya akan cari dia punya indeks gubahan. Macam mana? Awak kena darabkan dengan total weightage. Okay. So, tapi dekat soalan ni ada tak dia punya pemberat? Saya rasa tak ada. So, bila tak ada pemberat, awak boleh anggapkan dia punya weightage dia semua satu lah. Semua satu. Boleh ke nak anggapkan nombor lain? Boleh je. Asalkan sama. Tapi, nombor yang paling senang satu lah. Kalau kosong semua boleh ke? Kosong je tak boleh. Nombor lain boleh. Okay. So, satu boleh. So, awak ambil nombor satu lah. Senang sikit. Awak ambil darab. Bahagi dengan total weightage. Okay, jom. So, kita ambil jap I ataupun composite index 22 berasaskan 20. So, ambil 125 darabkan dengan 1 tambah 120 darabkan dengan 1 tambah lagi 150 darabkan dengan 1 tambah lagi 80 darabkan dengan 1 perkan dengan total weightage 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Okay. So, yang ni just kena ambil kalkulator lah untuk cari jawapan dia sebenar. So, ambil sekejap 1 So, bahagi dengan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. So, jawapan awak akan dapat jawapan dia adalah 118.75 sini Okay. So, settle untuk soalan B. Jom pergi kepada soalan C pula. Soalan C ni dia macam ada bagi awak satu percentage ataupun dia bagi awak satu weightage. Okay, tak apa. So, soalan kata, hitung indeks gubahan keempat bahan tersebut berasaskan 2020 dengan pemberat. So, sekarang dia dah ada pemberat dah. Okay, jom. So, saya rasa boleh ambil balik dia punya table ni. Sebelum tu, saya akan cuba untuk kopikan balik semua table ni. Letakkan di bawah. So, ni ambil ni Saya akan ambil balik semua ini. So, sekejap. Jom. So, saya ambil balik semua ni. Letakkan di bawah lah. Sebab apa? Sebab dia ada pemberat yang baru. So, yang ni saya ambil balik semua. Letakkan di sini. Okay. So, awak cuba letakkan dia punya pemberat semua. Dia punya weightage.
Jom. So weightage yang baru dalam bentuk persen, cumanya dia tak bagi Q. So nak cari Q macam mana awak? Awak tahu lah 100 total peratus ialah 100 lah. Nak cari Q senang saja. Awak kena ambil 100 tolakkan dengan sebaliknya lah. So kita ambil jap. 100 tolakkan dengan sebalik dulu. So 100% tolakkan dengan 25. Tolakkan dengan 40. Tolakkan dengan 20. Okay. So yang ni untuk pemberat untuk Q lah. So awak ambil kalkulator. 100 tolak 25 tolak 40 tolak 20. Awak akan dapat 15 lah. So letak sini 15. Okay. So 15%. Jom kita masuk jap setiap satu ni. So dia punya W dia ialah ni sebentar jap. Dia punya W dia per sekali untuk jap. Saya cuba letakkan dia punya nama dulu Nanti awak tak faham. So masukkan dia punya nama dulu. Kita ada sekarang PQRS. PQRS. So yang ni PQRS. Okay jam. So P ialah 25, letakkan 25. Q ialah 15, letakkan 15. Jam. R ialah 20, letakkan 20. And S ialah 40. So seperti biasalah nak cari indeks gubahan, awak kena darab bahagi dengan total pemberat lah. Macam biasa. Okay, jam. So awak kena buat nak cari I composite ataupun indeks gubahan. 22 berasaskan 20. Awak kena darab lah. So 125 darabkan dengan 25. Tambah 120 darabkan dengan 15. Tambah lagi 150 darabkan dengan 20. Kejap. Tambah lagi. Last kali. 80 darabkan dengan 40. Kejap. Bahagi semua dengan total pemberat. Okay, walaupun awak tahu dia punya pemberat dia total 100. Tetapi awak kena tambah semua. Jangan lupa tau. Jangan letak 100 terus. Jangan. Okay. Awak kena letak juga satu persatu. So ambil lah. 25 tambah 15 tambah 20 tambah 40. So 25 tambah 15 tambah 20 tambah 40. Kejam. So kita akan cuba tekan satu persatu. Awak akan dapat berapa 125 darabkan dengan 25. Tambah 120 darabkan 15. Tambah 80 darabkan 40. Okey. Perkan dengan 100. Dalam kalkulator tekanlah 100. Okey. So awak dapat ini 111.25. Jom. Ini untuk soalan C1. Kita pergi pada soalan last kali C2. Jom. So yang ni I 22 20 lah. Jom. So soalan C2. Soalan C2 dia kata awak kos untuk membuat bahan meningkat 30% pula. Okey. So meningkat 30% daripada tahun 2022 ke 2024. Okey, jom. So increase by 30%. So awak cuba keluarkan dulu. Yang tu dia bagi I lah. I. Okey, 24 ke 22 ataupun 24 based on 22. Meningkat berapa awak? 30. So kalau meningkat 100 tambah 30 lah. Awak akan dapat 130. Jom. Selepas itu pula kita buat cari indeks gubahan. 24 berasaskan 20. 24 based on 20. Jom. So dia minta awak cari 24 berasaskan 20 lah. Ya, 24 berasaskan 20. Okay. So kalau awak perasan untuk yang soalan ini, dia ada mention 3 tahun. Kita ada tahun 2020, 2022, 2024. So bila mana ada 3 tahun, awak kena buat 3 tahun lah. So kita akan visualkan dulu. Kita ada tahun 2020. Kita ada tahun 2022. Kita ada tahun 2024. Okay. Lepas tu pula kita masukkanlah dia punya information ni. So 24, 22. Yang ini ialah 130. Selepas itu 24, 20 yang kita nak cari. So yang ini yang awak nak carilah I 24, 20 yang kita nak cari. So 22, 20 dia mesti ada bagi. Cuba cek sekejap. 22, 20. Ni. 111.15. Okey. Kejap. So awak kena guna formula apa awak? C sama dengan A darab B per 100. Boleh? So ambil lah. C sama dengan
A darab B per 100. So, C awak dalam kes ni ialah yang inilah I 24, 20. So, masuk jap. Okey. Lepas tu A awak 111.25 sini. And B kita untuk soalan ni ialah 130. Jom. So, yang ni just kena ambil calculator and tekanlah. Okay, jom. 111.25 darab 130 perkan dengan 100. So, jawapan yang awak akan dapat ialah 114.63. So, kena bundarkanlah 144.63. Jom. So, dah habis ke? Cuba cek sekejap. Soalan tu nak apa lagi? Soalan tu kata kat awak, okay. Beri tafsiran. So, sama macam tadi lah saya rasa. Beri tafsiran ataupun interpret. Sama tak macam tadi? Interpret tadi. Sama lah macam ni. So, ayat dia lebih kurang macam ni je, Wak. So, saya rasa saya nak copy paste je lah. Sebab interpret selalunya ayat lebih kurang macam gini je lah. So, apa kata kita ambil yang ini sahaja. Kejap. So, yang ni kan dia meningkat berapa ni, Wak? Dia meningkat sebanyak 44.63%. So, Wak tukar ni lah. Wak tukar yang ni. Meningkat sebanyak 44.63% dari tahun 2020 ke 2024. So, ni tukarlah 2024. Okay, so jawapan awak macam gini sahaja. Okay, alright.